Sebenarnya aku tak berapa minat sangat nak share benda personal. Lagi-lagi berkait dengan kehidupan. Lagipun siapa je nak dengar kan? Tapi hari ni aku nak cerita pasal seorang kawan yang selalu ada dengan aku. Walaupun dia ni jenis pendiam je, tak banyak cakap, aku tetap suka setiap kali dia bersuara. Sebab dia seolah-olah mampu untuk isi ruang yang kosong. And aku rasa korang pun patut ada pendengar setia macam ni. So, ini dia best friend aku tu memperkenalkan Earphone Air Pro 4 Plus. Dan kalau korang nak tahu, model ni adalah kesinambungan kepada Earphone Air Pro 4. Kira banyak juga teknologi yang Earphone upgrade. Sebagai contoh, sekarang dia dah ada dual driver, iaitu gabungan antara balance armature bersama 10mm dynamic driver. Dan bila aku test, surprisingly, kualiti audio dia cukup awesome. Bagi aku, balance armature driver tu memang menambah perisa lah untuk buatkan sound V-shape dia kedengaran lebih lunak dan hidup. Dia bukan bagi bunyi V-shape yang warm tau. So, setiap kali aku dengar lagu, aku still boleh detect vokal dengan sangat jelas. Lepas tu, dari segi details, bunyi instrumen pun cukup clear. Dan dalam masa yang sama, earbuds ni juga mampu untuk lontarkan bass yang punchy. Cuma itulah, kadang treble dekat earbuds ni terasa terlalu sparkle. Sampaikan kalau aku dengar lagu yang ada high pitch, macam lagu dari Twice ke, dekat sini kita akan terasa bingit sikit. Lagi-lagi masa guna dekat high volume. Tapi apa yang bestnya, kebanyakan lagu akan rasa lebih engaging lah. Senang nak buat kita rasa puas. And then kalau nak cakap pasal performance ANC, setakat ni ANC dia not bad. Dia boleh cancel sekitar 50 decibel. So kebanyakan bunyi yang frekuensi dia rendah, contoh macam kipas dalam bilik, korang naik train ke, korang dekat outdoor, yes, dengan selang lenang je dia boleh padam suara tu. Dan kalau nak lagi best, korang sebenarnya boleh pilih tau mode ANC dia dalam apps Earphone. Memang ada banyak. Tapi of course aku lagi prefer untuk guna terus AI adaptive sebab dia boleh automatic adjust ikut persedaran kita. And last but not least, aku personally enjoy dengan TWS ni. Di samping dia ada kualiti audio yang impresif, bateri dia pun sangat perform. Kalau korang off ANC, dia boleh bertahan sama 12 jam pada single charge dan secara total boleh pergi sampai 54 jam. Serius, bateri dia memang tip-top gila. So macam nice kan? Macam aku mention tadi lah, aku sangat happy jadikan earbuds ni sebagai sahabat baik aku. So in case kalau korang tengah mencari peneman setia dalam hidup yang takkan tinggal dengan korang, better korang consider je model ni. Kena pula, sekarang pun Earphone ada buat promo. Dia ada provide RM50 off sepenuh sale 12-12, which is memang tak lama dah. So, go check it out.